semulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu pada malam ini di dalam satu majlis penerangan anjuran Parti Islam se-Malaysia dan Pakatan Rakyat, dan sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu usaha fi sabilillah, insyaAllah ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana yang disebut oleh saudara pengerusi, saya pagi tadi hadir di dalam sidang parlimen, dan sekarang ini sidang parlimen hampir tiap-tiap hari berakhir pada pukul 8.30 ataupun 9.30, ada kalanya sampai pukul 10.30 malam ya. Tiap-tiap hari, kecuali hari Khamis ataupun hari yang hujung minggu. Kalau macam minggu lepas, hari Selasa, kerana Rabu hari Pertabalan Agung ya. Lalu ini merupakan satu trend yang baru lah ya. Kenapa dan mengapa sidang tu dilanjutkan ya, begitu lama. Kadang-kadang kita duduk sembang, bincang, kalau dia lanjutkan sampai ke malam, orang yang nak tunggu, yang larat tunggulah dari pagi sampai ke malam, tiap-tiap hari, tak ramai. Lalu akhirnya perbahasannya mutunya tak setinggi ya. Ini mudah bagi mereka nak terus luruskan sebanyak manalah rang undang-undang ke, bajet ke ya, apa-apa yang dia nak, dia boleh rempah je, dia boleh bulldoze dia ya. Dia beri ruang perbahasan tu menukarkan ya. Kalau kita nak tunggu ya, sampai pukul 10 malam ya, tiap-tiap malam ya, sukar. Ini satu. Yang kedua, saya merasakan lah ya, diorang pun dah pandai. Dia tengok wakil rakyat PAS ni bila datang ke parlimen, kalau parlimen habis pukul 5.30 petang seperti mana yang sepatutnya, maka ahli parlimen PAS yang daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Perak ya, dia akan buat kuliah maghrib. Lebih-lebih lagi di Selangor. Sedangkan Selangor ni memang negeri tumpuan mereka ya. Lalu untuk nak menyulitkan kita nak keluar pun serba salah. Lalu tiap-tiap malam sidang parlimen ni dilanjutkan begitu rupa. Dulu tak pernah macam ni. Kalau ada pun mungkin satu malam dalam seminggu. Itu pun kalau terpaksa kerana nak kejar waktu, jadual, nak habiskan perbahasan semua orang undang-undang, tengok dah tak terkejar, maka pada minggu kedua yang terakhir barulah ada 1-2 malam yang dia buat yang lambat ya. Tapi sekarang ni start je, mula hari pertama je habis 10.30, terus tiap-tiap hari sehingga hari Khamis ya. Inilah bagi saya lah ya, satu tindakan yang tidak meningkatkan mutu perbahasan di dalam parlimen. Tetapi Barisan Nasional memang dia tak kisah ya. Dia nak apa yang dia nak. Dan apabila dibahas bajet sebagai contoh yang baru-baru ini, dia minta kita luluskan bajet tambahan 12 bilion, 12,000 juta tambahan yang telah pun mereka belanjakan pada tahun lepas. Ini bajet tambahan untuk tahun lepas, tapi baru dibentang pada bulan 4 untuk kita luluskan. Ianya merupakan satu perkara yang bila kita banyak soal, akhirnya dia beri jawapan-jawapan yang mudah, yang ringkas, dan oleh kerana mereka ramai, undi lulus.